Ni ada satu berita tergempar Malaysia Indonesia. Seorang juruterbang Malaysia yang berusia 39 tahun kena tahan dan kantoi. Kenapa sekarang ada pilot airline yang lagi on duty berani bawa 25 kilo? Bayangkan, korang naik kapal terbang, kemudian korang baru tahu yang pilot menerbangkan kapal terbang tu berada di bawah pengaruh darah. Siapa sangka seorang juruterbang yang membawa ratusan penumpang setiap hari kini ditahan kerana disyaki menyeludup dada. Pihak berkuasa Indonesia mendakwa menemui lebih 70,000 biji pil ekstasi bersama dadah yang dipercayai syabu dalam bagasi suspek sebaik pesawat mendarat di Jakarta. Jika dakwaan ini benar, ia bukan sekadar satu tangkapan biasa, malah antara kes yang paling mengejutkan melibatkan seorang juruterbang. Namun, siasatan masih berjalan dan semua dakwaan ini belum diputuskan oleh mahkamah. Persoalannya, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Ikuti kami untuk perkembangan terkini kes yang sedang menggemparkan Malaysia dan Indonesia. Yang kita lihat justru yang ini yang kita perhatikan, apakah saat ini kita sedang krisis darurat narkoba di negara kita? Atau bagaimana nih, kenapa negara-negara lain itu bisa masuk dari Australia, bisa menyelundupkan 2 trafficker ke Maroke? Kenapa sekarang ada pilot airline yang lagi on duty berani bawa 25 kilo? Nah ini yang menurut saya jauh di luar nalar gitu ya. Artinya apa? Bawa 1 gram aja kita nggak mungkin berani, ini bawa 25 kilo dan makin hari makin ditambah. Tadi seperti Pak Alvin bilang, berarti dia sudah tahu di Indonesia itu ada yang siap menyambut dengan segala upaya dan segala perlindungannya. Di Malaysia juga sudah ada yang mengatur, mengkoordinir. Jadi yang ketangkap ini adalah pucuk es di lautan gitu, yang justru harus didalami nanti adalah siapa sindikat di bawah, dan mudah-mudahan kita dukung Kepolisian Republik Indonesia, BNN, dan juga Bea Cukai untuk berani, kata kuncinya adalah berani membongkar sindikat narkoba internasional ini yang kebetulan melibatkan Indonesia sebagai negara transit atau memang tujuan untuk jualan. Guys, ni ada satu berita tergempar Malaysia Indonesia. Seorang juruterbang Malaysia yang berusia 39 tahun kena tahan dan kantoi dekat lapangan terbang Soekarno-Hatta, Jakarta. Ini lepas pihak Kastam Indonesia telah jumpa lebih 25 kg barang terlarang dan pil yang tak patut ada dalam bagasi dia. Dengan kata lain, barang-barang terlarang ini cuba diseludup masuk ke Indonesia. Ish. Sangat mengecewakan. Bukan itu sahaja, ujian air kencing pun didakwa menunjukkan dia positif barang terlarang. Maksudnya, kalaulah dakwaan itu benar, dia dipercayai berada dekat bawah pengaruh yang tidak baik semasa menerbangkan pesawat daripada Kuala Lumpur ke Jakarta. Sebenarnya dekat Indonesia ni jangan buat main-main. Kalau sabit kesalahan dekat mahkamah, dia boleh berdepan hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Kalau ikutkan siasatan awal pihak berkuasa Indonesia, suspek ini telah didakwa mengaku ini bukan kali pertama. Akan tetapi cubaan ketiga untuk seludup ataupun bawa masuk yang sebelum ni pernah dilakukan dekat Malaysia. Dan dia juga dipercayai terima bayaran sekitar RM50,000 untuk hantar barang itu ke Jakarta. Sungguh tak berbaloi. Sebenarnya guys, apa yang sangat membimbangkan kita adalah isu keselamatan penerbangan guys. Ramai orang mula tertanya-tanya macam manakah seorang yang didakwa dekat bawah pengaruh barang terlarang ni boleh lepas sistem keselamatan dan juga mengendalikan pesawat penumpang. Akan tetapi Malaysia Airlines pun dah bagi kenyataan dan diorang ambil serius dakwaan ni dan akan memulakan ataupun sudah pun memulakan siasatan dalaman dan akan bagi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa Indonesia. Kes ni juga ingatkan kita bahawa walau kru penerbangan ada laluan pemeriksaan khas dekat lapangan terbang, mereka tetap tidak boleh terkecuali daripada pemeriksaan kastam dan juga tindakan undang-undang.
Bayangkan, korang naik kapal terbang, kemudian korang baru tahu yang pilot menerbangkan kapal terbang tu berada di bawah pengaruh dadah. Kes terbaru ni melibatkan pilot Malaysia di Indonesia memang mengejutkan orang ramai. Menurut laporan, juruterbang berusia 39 tahun tu ditahan di lapangan terbang Soekarno-Hatta selepas pihak kastam menemui kira-kira 25 kg dadah di dalam bagasi. Beliau ni disiasat mengikut Undang-Undang Indonesia dan jika disabitkan kesalahan, boleh berdepan hukuman penjara seumur hidup. Yang lebih membimbangkan, laporan turut menyebut hujan air kencing suspek ni didapati positif beberapa jenis dadah. Lebih mengejutkan lagi, dia dilaporkan mengendalikan penerbangan sebelum ditahan. Kalau benar perkara ini berlaku seperti yang dilaporkan, ia menunjukkan betapa besarnya risiko apabila seseorang yang bertanggungjawab membawa ratusan penumpang membuat keputusan yang salah. Ramai orang tak tahu sebenarnya, dalam bidang penerbangan, penggunaan dadah adalah antara kesalahan paling serius. Juruterbang dengan kru penerbangan ni sentiasa perlu dalam keadaan mental dengan fizikal yang terbaik. Sebab tu, syarikat penerbangan dan pihak berkuasa akan melakukan pemeriksaan kesihatan dan juga ujian dadah ni secara berkala. So, hal ni sebenarnya bukan hanya untuk reputasi syarikat penerbangan dan sebagainya, tapi untuk pastikan penumpang sentiasa dalam keadaan selamat di dalam pesawat. Kes ni juga menjadi peringatan yang industri penerbangan ni bukan hanya sekadar industri yang bergaji tinggi, tapi ia datang dengan amanah yang besar. Berita ini telah menyorot perhatian di kedua-dua negara, Malaysia dan Indonesia. Kes tersebut mencetuskan pelbagai persoalan kerana individu yang ditahan merupakan seorang juruterbang yang memegang tanggungjawab besar dalam industri penerbangan. Menurut pihak berkuasa Indonesia, rampasan yang dibuat melibatkan kuantiti dadah yang sangat besar sekaligus menjadikan kes ini antara yang paling mendapat perhatian sejak kebelakangan ini. Susulan itu, Malaysia Airlines memaklumkan bahawa pihaknya sedang memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa Indonesia selain menjalankan siasatan dalaman bagi membantu proses penyiasatan. Sementara itu, Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB menegaskan komitmen penuh untuk bekerjasama dengan agensi penguatkuasa susulan kes berkenaan. Pengendali lapangan terbang itu menyatakan pihaknya akan memberikan bantuan yang diperlukan selain terus bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memperkukuh aspek keselamatan dan penguatkuasaan di KLIA. Kedutaan Malaysia di Jakarta sedang berusaha mendapatkan akses konsular kepada seorang juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia atas dakwaan kesalahan pengedaran dadah selepas ditangkap di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta pada Rabu. Kedutaan itu memaklumkan pihaknya sudah menerima pemberitahuan rasmi daripada Direktorat Jenayah Narkotik di bawah Badan Siasatan Jenayah Polis Negara Indonesia berhubung penahanan warga negara Malaysia itu di Terminal 3 lapangan terbang berkenaan. Kenyataan itu dikeluarkan sejurus selepas pihak berkuasa Indonesia mengumumkan dalam sidang media bahawa juruterbang Malaysia berusia 39 tahun itu ditahan pada 29 Julai selepas didakwa cuba menyeludup kira-kira 25 kg ekstasi bernilai kira-kira 13.58 juta ringgit. Pihak berkuasa berkata dadah itu yang terdiri daripada kira-kira 70,114 pil ekstasi dan 4 gram gasa metafetamin didakwa disembunyikan di dalam bagasi suspek dan ditemukan semasa pemeriksaan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Penyiasat berkata siasatan awal menunjukkan suspek mungkin pernah menyeludup dadah ke Indonesia sebelum ini. Suspek dipercayai sebahagian daripada rangkaian pengedaran dadah antarabangsa dengan siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti anggota sindiket lain serta penerima dadah berkenaan di Indonesia. Siasatan kes ini terus memasuki fasa baharu apabila Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Mohd Shuhaili Mohd Zain mengesahkan bahawa mesin pengimbas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA tidak mengesan sebarang objek yang mencurigakan dalam bagasi juruterbang terbabit sebelum penerbangannya ke Jakarta pada 28 Julai lalu. Perkembangan ini mencetuskan lebih banyak persoalan tentang bagaimana bahan yang didakwa dirampas itu boleh berada dalam bagasi suspek ketika tiba di Indonesia. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Datuk Seri Muhammad Suhaili Mohd Zain berkata, dapatan itu diperoleh hasil pemeriksaan awal ketika juruterbang itu melalui mesin pengimbas bagasi terkini yang dilengkapi sistem teknologi tinggi kecerdasan buatan AI di KLIA. Sehubungan itu, prosedur pemeriksaan keselamatan babitkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang negara akan diperketat dalam masa terdekat.
Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat khas yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan bersama pelbagai agensi berkaitan termasuk Polis, Malaysia Aviation Group MAG dan pihak berkuasa penerbangan awam CAAM. Suspek telah melalui semua proses saringan sebelum beliau menaiki pesawat dan berlepas ke Indonesia pada 28 hari bulan tersebutlah. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. Kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. So, modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan methamphetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia. So, untuk saya dan rakan sejawat saya di lapangan terbang antarabangsa, rest assured sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini. Persoalannya, sama ada kes ini melibatkan rangkaian penyeludupan yang lebih besar masih menjadi tanda tanya. Sehingga kini, pihak berkuasa masih meneruskan siasatan bagi merungkai perkara sebenar di sebalik kes ini. Okey, saya akan ambil lead daripada pihak PDRM. If PDRM see there's a foul play within my officers, I think semua akan sedia maklum dengan cara saya bekerja. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain dalam menepani insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Beliau menyeru orang ramai supaya memberi sedikit ruang kepada penguatkuasa menjalankan pemeriksaan keselamatan dengan lebih teliti di semua pintu masuk negara. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini juga akan ditambah baik. Suspek telah melalui semua proses saringan sebelum beliau menaiki pesawat dan berlepas ke Indonesia pada 28 hari bulan tersebutlah. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Menurut Muhammad Syuhaili, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden tersebut dan satu mesyuarat yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan MOT Datuk Seri Jana Santira Muniayan bersama AKPS, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Malaysia Aviation Group MAG diadakan hari ini untuk meneliti usaha penambahbaikan prosedur sedia ada di lapangan terbang. Pada 31 Julai lepas, media melaporkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah termasuk 25 kg ekstasi. Suspek berusia 39 tahun itu ditahan sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta pada 29 Julai selepas menerbangkan pesawat penumpang antarabangsa dari Kuala Lumpur dengan dadah berkenaan didakwa ditemukan disembunyikan di dalam bagasinya. Muhammad Syuhaili berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai. Mengulas dakwaan wujud kelemahan dalam saringan terhadap kru penerbangan, Muhammad Syuhaili menegaskan juruterbang dan kru kabin tetap melalui proses pemeriksaan yang sama seperti penumpang lain. Pihak berkuasa di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta
Indonesia telah mendedahkan rakaman CCTV yang memaparkan pergerakan juruterbang Malaysia yang ditahan selepas didakwa membawa kira-kira 26 kilogram dadah di dalam bagasinya. Rakaman tersebut menunjukkan proses pemeriksaan terhadap suspek sebaik sahaja beliau tiba di lapangan terbang. Berdasarkan rakaman CCTV, suspek yang berpakaian seragam juruterbang dilihat berjalan di Terminal 3 Antarabangsa sebelum mengambil sebuah bagasi berwarna merah jambu di kawasan tuntutan bagasi serta membawa sebuah beg berwarna hitam. Menurut pihak Kastam Indonesia, suspek terlebih dahulu melengkapkan proses pengisytiharan kastam menerusi portal All Indonesia sebelum menjalani penilaian risiko oleh pegawai bertugas. Pemeriksaan awal mendapati tiada sebarang objek mencurigakan dikesan dalam bagasi juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia atas kesalahan disyaki menyeludup dadah 28 Julai lalu. Hasil pemeriksaan mendapati tiada sebarang imej atau objek mencurigakan dikesan pada bagasi berkenaan sekaligus membolehkannya melepasi proses saringan keselamatan seperti biasa. Menurut Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan EKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, bagasi terbabit telah melalui proses saringan menggunakan sistem pengimbas berteknologi kecerdasan buatan AI di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebelum berlepas ke Indonesia. Bagaimanapun, beliau tidak mahu mengulas sama ada bekalan dadah seberat 26 kg yang dirampas oleh pihak berkuasa Indonesia diterima atau dimasukkan ke dalam bagasi selepas proses saringan di KLIA. Menurutnya, perkara itu kini berada di bawah siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman. Dalam masa sama, AKPS memandang serius insiden berkenaan kerana ia berpotensi menjejaskan integriti kawalan keselamatan sempadan negara serta menimbulkan persoalan terhadap keberkesanan prosedur saringan di KLIA. Justru satu siasatan menyeluruh akan dijalankan bagi mengenal pasti sama ada wujud kelemahan prosedur, ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP atau faktor lain yang menyumbang kepada insiden berkenaan. Berdasarkan rakaman, kelihatan suspek yang memakai seragam juruterbang berjalan di kawasan ketibaan Terminal 3 Antarabangsa sebelum mengambil sebuah bagasi berwarna perak di tempat tuntutan bagasi serta membawa beg berwarna hitam. Menurut pihak kastam, suspek sempat melengkapkan proses pengisytiharan kastam menerusi portal All Indonesia sebelum melalui proses penilaian risiko oleh pegawai penilaian risiko. Hasil analisis, suspek diarahkan menjalani peperiksaan lanjut terhadap bagasi yang dibawanya. Pemeriksaan menggunakan mesin pengimbas Sinar X menemukan imej mencurigakan pada bagasi tersebut sebelum pegawai bertindak membuka dan memeriksa kandungannya. Mereka kemudian menemui beberapa bungkusan yang dipercayai cuba disembunyikan di bawah pakaian. Selain bungkusan pil ekstasi, pihak berkuasa turut menemui botol kecil berisi air kencing yang dipercayai disediakan suspek bagi mengelak dikesan sekiranya diarahkan menjalani ujian saringan secara mengejut.